Siapa director tu? Director Garang. Director Director Garang. Mana ada Bu Alung, biasalah Alung bin Alung. Tapi okey kan, photoshoot semua. Semua video bagi shoot, kerjasama. semua bagi kerjasama. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi kan, kalau korang dah ready ni, saya nak bagi tahu koleksi terbaru ni yang kita orang akan lancarkan, bismillahirrahmanirrahim, akan lancarkan malam ni, berkonsepkan ataupun diberi nama Cahaya Pengorbanan. Apa pengorbananmu? Mungkin nak dekat Raya Haji ni kan. Raya Haji ni kita tahulah, Raya Haji ni kan simbolik untuk, bagi orang Islam adalah simbolik untuk pengorbanan kan. Kita pun ada buat ibadah kurban. Jadi kita namakan koleksi ini adalah Cahaya Pengorbanan. Bermaksud satu pengorbanan, kebaikan, harapan ataupun keberkatan yang lahir hasil daripada kita semualah, pengorbanan seseorang. Kalau daripada sesiapa lah yang mungkin dia ada maksud pengorbanan tersendiri, lain orang lain maksud dia lah. Jadi ia merujuk kepada betapa seseorang itu sanggup berkorban di atas sesuatu dengan niat yang ikhlas dan murni, dan boleh membawa mungkin kebaikan ataupun sinar pada diri dia, ataupun pengorbanan tu mungkin memberi kebaikan ataupun sinar kepada orang lain juga. Itu maksud dia Bu, kan? Cahaya Pengorbanan. Okey, untuk design yang pertama, kita bismillahirrahmanirrahim, kita dah boleh reveal untuk design yang pertama. Okey, ini dia design, nama dia adalah Kasih Abadi. Kasih Abadi. Okey, boleh adik-adik Alung boleh pakaikan gaya yang pertama. Macam biasa kita akan ada beberapa gaya. Gaya pertama ni, gaya nak pergi mana Intan? Cakap kuat sikit, lepas tu masuk frame. Dia memang suka keluar frame, kan? Patutnya gaya kita orang pasar. Gaya pergi? Gaya nak pergi pasar. Pasar, mak-mak jalan nak pergi pasar. Ibu dengan anak. Gaya nak pergi pasar, kan? Mak-mak kita ke kakak-kakak kita. Jangan risau, design yang saya buat kali ni, design ni memang sesuai untuk semua generasi lah. Macam adik-adik saya pakai pun sesuai, untuk mak-mak kita pakai sesuai, kan? Untuk semua generasi lah, semua had umur, peringkat umur boleh pakai. Don't worry. So ini yang pertama, nama dia Kasih Abadi. Kasih Abadi. Okey, macam saya nak ingatkan balik lah. Mungkin dah lama kan kita live kan. So kita punya material premium cotton, size kita, bidang kita 50. Bidang kita 50 saya beritahu. Sebab apa bidang 50? Sebab adik-adik saya ni, termasuk mak saya, memang pakai tudung labu. Diorang memang suka pakai bidang labu. Jadi that's why kita buat bidang 50. Dan kelainan, saya nak bagi tahu kelainan untuk tudung kali ni. Kita ada letak pewangi sikit lah. So nanti kalau korang beli, korang buka zip, kalau ada sebau wangi tu, memang purposely kita letak bau wangi ni. Okay? Kita letak bau wangi ni. Sebab kita nak ada, orang cakap macam unique selling point lah. Sebelum ni tak ada bau wangi ni. Kalau korang buka mungkin bau macam bau beli. Memang ada bau beli kan. Tapi yang ni memang ada bau perfume. So kalau nak tahu, kena beli. Okey, kita sebenarnya kita dah reveal design, tapi bila kita buka beg kuning? Ke belum lagi? Okey, 5 minit. Tim saya kata 5 minit. Kita bagi tu, kita tengok, bagi belanja lah. Belanja dulu, kita tengok dulu. Kan? Kita belanja dulu, kita tunjuk dekat korang dulu. Ini adalah design pertama, Kasih Abadi. Kita buat konsep flora. Lepas tu ada juga kita dapat komen pun kan. Diorang kata kalau buat design, jangan, kalau boleh tengah tu jangan ada design, jangan ada corak. Baru letak kepala kosong, cantik. So itu yang kita buat. Ini adik-adik saya ni, diorang ni bukan pro lah untuk style tudung. Ibu terangkat-angkat Ustaz. Maaf ya, diorang ni bukan pro. Saya pun lagilah ke laut, pro laut. So kita bagi cantik gambar. Ganja tolong tengok bagi cantik, tengok depan, sebab orang tengok daripada depan. Okey, cantik kan? Macam kena cantik. Ni kat depan ni betulkan sikit. Ini style yang pertama lah, orang cakap. Style nak pergi mana tadi? Pasar. Ibu pakai macam ni. Nak
Tak pusing ke? Boleh pusing? Kursi boleh pusing kan? Tak pusing kursi. Slow. Boleh pusing? Boleh lah. Ni kalau nak tengok design tudung. Ni design belakang, sorry. Ini dia. Kasih Abadi. Kod yang pertama, Kasih Abadi. Ni color purple kan? Ke lilac? Lilac kan? Lilac. Buat dia tengok pun pakai baju. Lilac. Ni memang kita purpose di tengah tu kita buat kosong. Okey. Okey, itu dia. Dan macam biasa, okey. Saya nak bagi tahu juga. Saya nak bagi tahu something yang sebelum ni kita tak buat benda ni. Malam ni korang kena sekejap lagi bila kita on beg kuning korang kena grab. Sebab apa? Sebab malam ni saja normal price korang tahu Tudung Azizah sebelum ni normal price kita jual 59 kan? 59. Apa dia? Oh sorry okey ada orang komen ni kat sini dia kata kurangkan filter tu kan. Okey sorry sebab kita tak pakai make up bila duduk dekat-dekat ni macam insecure pula dengan diri sendiri. Kan, so kita kurang tapi yelah bila letak apa tu filter tu design tak nampak betul juga. Selamatlah ada orang membantu sini Orang ni pula dia dah biasa buat live tudung. Biasa buat live. Kan? Kita pula jarang-jarang buat live tudung. Terima kasih Tentu saya. Okey. Okey. Bidang berapa? Okey, bidang 50. Bidang 50 korang, bidang 50 macam ini sama je macam koleksi yang sebelum ni. Kita masih lagi jual bidang 50. Tak apa bidang 50, abang adik-adik saya, mak saya memang pakai tudung labur dan jual. Dia memang pakai bidang 50. Dia memang pakai bidang 50. Material sama Japanese cotton voile, premium cotton and then bidang 50. Cuma kali ni ada bau wangi kita letak. So nanti korang kalau buka ziplock tu nanti bila buka tu korang cium. Memang ada kita letak. Kita letak. Purpose kita letak bau wangi. Okey? Mungkin kalau nak basuh pun boleh basuh. Kalau tak nak basuh nak pakai terus pun memang dah wangi dah bau tu. Bidang apa? Bidang 50. Okey, ini gaya apa tadi? Pergi pasar. Gaya pergi pasar. Okey, nak tukar gaya seterusnya ke? Okey. Okey. Adik saya Intan, sambil-sambil tu Intan kalau nak cakap apa-apa cakaplah Intan. Cakap apa? Cakaplah hang okey, biasalah diorang ni, diorang memang malu sikit. Saya pun kita kan baru-baru buat jual tudung ni baru koleksi kedua kan. So nak minta korang support sikit lah. Okey, harga tadi harga okey, saya nak bagi tahu korang. Okey, harga sorry tadi. Harga okey untuk malam ni juga kita buat harga istimewa. Harga asal kita buat 59 and selalunya kalau bila buat live kita kurangkan harga kan. Okey. Kita kurangkan pun sama daripada 59 untuk live beg kuning jadi kita on 39 saja. Tapi sebab saya nak bagi tahu kita punya stok ni tak banyak kan. Kita punya stok ni tak banyak. Kita nak bagi lagi special untuk korang. Kita nak buat flash deal. Flash deal maksudnya kita bagi masa dalam beberapa minit je ke berapa saat kita tengok. Kita nak buat harga promo. Sekejap lagi saya buka konsep kat beg kuning. Kalau beli dua, korang boleh dapat dengan harga RM73. Kalau korang beli 4, korang boleh dapat 146 dan kalau beli 7, kalau korang grab semua ada 7, okey, grab semua 260. Okey, kita memang buat design ni memang tak banyak dan stok pun tak banyak. Sebab kita nak make sure benda ni semua orang ada lah. Kan? Sebab kita memang akan, kalau kita jual, kita akan sentiasa buat design baru. Kita nak jual design sama. Sebelum habisnya habis lah. Okey? Okey korang, terima kasih banyak. Okey, now macam mana tim? Okey, tim saya kata kita dah ready untuk beg kuning. Kita dah ready untuk beg kuning. Okey, kita dah ready untuk beg kuning. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita on beg kuning sekarang. Okey, korang pergi grab. Okey, ini apalah gaya kedua? Ini gaya pergi kenduri. Saya cakap dekat dalam skrin. Intan. Ini gaya pergi kenduri. Cakap betul-betul. Cepat-cepat, orang nak tengok masuk-masuk film. Okey, ni gaya pergi kenduri. Boleh pelbagaikan lah. Ni macam butterfly kan kalau kita tengok. Pin sini sebelah, pin sini sebelah.
kita keluar frame tu. Masuk lagi sebab kena masuk sebelah sana. Okay, tengok ibu cantik tak ibu pakai. InsyaAllah. Cakap lah. Kalau masa ni kenapa gaya bikin gigi kenduri ni macam ni sebab ini style ni hang kerik kan. Dia masuk sekali nanti tu maitan. Stiker boleh lah masuk. Dia korang boleh check. Sekarang dah kita check out sekarang. Flash deal. Okay, cakap. Tadi tak habis cakap. Masuk. Ni gaya pergi kenduri Intan pakaikan untuk ibu. Ni gaya mamak lah. Kat kenduri. Bagi Anji. Okay. Anji apa? Tak pun baca je. Bidang tudung ni premium cotton. Bidang saiz bidang 50. Apa yang best tudung ni dia senang dibentuk dan selesa. Okay. Tak boleh. Itu dia. Dia model. Orang memang itulah tadi kenapa saya malu ni dia orang semuanya daripada diri saya kita orang semua malu. Bila dalam ni pun kena Dah 2 kali live kena pun kurangkan malu lah ya. Kalau tidak susah nak jual. Okey, tak apa. Kita belajar. Kita practice makes perfect. Okey, betul. Okey, semua. Okey, itu dia. And kita ada gaya ketiga ke Intan? Tak ada. Tak ada gaya ketiga. Ada 2. Hari tu kan ada 3 gaya. Dah kurang pula. Okey, tak apa. Okey, kita ke design yang kedua. Kita design yang kedua. Design yang kedua. Okey, next. Boleh bukakan dulu tudung kat ibu tu. Ya. Biasalah kan. Bila ni pun baru second collection, baru koleksi yang kedua. So inilah. Okey, ini dia koleksi yang kedua. Doa, apa tajuk dia? Tajuk dia pula. Apa nama dia? Doa dan harap. Patutnya kita buka satu-satu design pun. Baru 2 design. Tinggal 2 design dah pun. Macam mana? Tak apa. Okay. Kita tunjuk bagi diorang. Puas hati. Okey, ini baru design kedua korang, tapi alhamdulillah rasanya dah 5 design dah sold out. Buat masa ni dia 5 design dah sold out. Okey, tak apa nak tambah stok. Okey, sabar, kita tunjuk satu-satu. Okey, ini adalah design kedua. Okey, korang tengok sikit. Kami nak Intan cakap. Intan, sambil-sambil kau cakap. Dia nak Intan cakap. Okay, sekarang kita beralih kepada design yang kedua. Design dia doa dan harapan. Okay, kalau kita tengok kat sini, warna dia macam dusty purple lah. Dusty purple ke arah grey. Lepas tu ada bawah ni ada bunga-bunga warna purple. Cakap dengan bukan cakap dengan ibu. Cakap dengan orang yang tengok lagi. Suara tak boleh tengok ibu. Tak berdengar suara pun boleh kan? Dia kata dengar suara pun boleh. Boleh nak. Dengar suara pun boleh lah. Kau tengok dari jauh tak apa. Kalau kau nak tengok dekat, boleh tengok dekat kuning. Boleh check satu-satu. Kita ada letak gambar katalog. Boleh tengok design dia dekat zoom. Okay? Kalau kita tengok material dia macam kita tahu material premium cotton. Tak apa, boleh cakap. Tak sebab mic kat hang, tak dengar suara aku. Tapi tak apa, teruskan. Material. So bidang 50. Okay, kita tengok manis ibu pakai. Dia design bunga-bunga bawah dia kecil-kecil je. Lepas tu dekat tengah-tengah ni macam ada lukisan lah. Lukisan bunga bersama dengan daun. Kalau kat sini kita tak nampak sangat kan.
Jadi kalau kita tengok dekat sikit, cantik lah. InsyaAllah. Kalau ibu pakai, nampak manis je. Kalau yang lain pakai pun insyaAllah nampak manis juga. Sebab tadi dia macam kata tak nampak design. Okey, betul tak? Tak sikit. InsyaAllah. Soal dah semua dah soal ke? Semua dah soal. Bu, semua dah soal, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Tahu ibu nak pakai Semua berdua. dah soal dah. Tahu nak pakai berdua. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, korang memang support lah. Terbaik lah korang ni. Ya, Terima itu dia Ibu kasih Azizah. beli. Alhamdulillah, terima kasih korang yang dah beli. Terima kasih korang yang support. Okey. Okey, kita tunjuk dulu lah, Bu, design kedua ni. Ni design nombor 2. Apa, Doa dan Harapan. Nama dia Doa dan Harapan. Ini gaya tudung ni untuk bagi usaha ke ceramah ke. Sesuai dah. Buat sikit je. Gaya ni untuk Gaya ni untuk kalau nak pergi usaha ke ceramah ke, boleh pakai macam ni lah. Dah bos sikit. Nabi Ceramah boleh pakai macam ni. Dah. Okey, ini gaya yang pertama untuk design yang kedua. Okey, nak buat gaya yang kedua untuk design yang kedua ni. Nak tukar dah. So ini tengok orang puas hati ke tengok design ni? Nak tengok belakang ke? Pusing-pusing tu lah ibu. Kita pusing. Ni itu untuk design. Pusing. Nak tengok design tu. Tapi still nice kalau nak pakai. Okay.